Bukan nilai nak beli syurga. Syurga tu mahal lagi. Maka dengan kasih sayang Allah, walaupun tidak juga, Allah hubung juga dalam syurga. Itu mudah je nak faham. Okey, itu makna rahmat. Kasih sayang Allah. Nilai piti tak cukup. Macam orang budak-budak dok piti, bang. Kita jual air batu 2 ya ABC. Dia bawa 2 sen. Kita wi juga. Rahmat tu dipanggil. Kalau nak kira 20 sen boleh tak beli bayar ABC. Tak boleh faham? Kerana ni 2 ya mau bawa 2 sen. Dewi juga hadiah rahmat. Kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Tidak membuang masa, jom kita mulai bersama tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat. Jom kita mulai bersama. Let's go. Kasih sayang. Faham? Rahmah. Madani. Betul tak? Gitulah maknanya kita nak beli nilai syurga-syurga, bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Kita jalan atas dunia ni, siapa pernah masuk dalam istana? Angkat tangan. Angkat tangan orang pernah masuk dalam istana. Kalau istana negara 300 juta harga. Siapa pernah masuk? Dengar baik-baik, dalam dunia ni dipanggil rumah tempat tinggal. Nampak? Kalau dah tak ada rumah, tidur sejik. Kalau ada rumah buruk. Lepas rumah buruk, rumah semi, rumah benda PRT sewa rumah. Kalau sewa rumah benda, rumah teres, rumah teres, apa benda lagi? Semi tinggi lagi, banglo, lagi dipanggil villa, lagi dipanggil istana. Istana paling hebat. Istana Raja Malaysia ke, istana Filipina ke, istana Indonesia ke, Jerman ke, Afrika, istana tempat tinggal manusia paling hebat. Betul tak? Tapi kalau banding sama-sama dunia, nak banding dengan dalam syurga, orang tak banding. Mana? Jadilah istana dalam dunia ni tak pakai kawan. Kenapa? Kerana tak molek istana ni nak banding dengan syurga. Kok mana pula tak molek? Sebab istana mana pun dalam dunia berapa ratus bilion pun ada tak jambang. Ada tak jambang? Istana ada jambang tak? Jambang tu tempat roboh emas ke buah tahi? Jadi kalau ada tempat letak tahi, tak boleh. Syurga tak ada jambang. Nabi kata ahli syurga tidak berak, tidak kencing. Kita berak sebab hampas makanan. Hak sedap boleh ke nafsu, hak maknanya zat protein itu jadi tubuh badan, hak hampas jadi tahi. Betul tak? Maka kena buang tahi. Ada pun orang ahli syurga dia makan bukan kerana lapar, makan berseronok. Siapa di perut hilang. Dah ada lapar? Tak ada. Mula-mula tu dia minum air kolam Kausar sebelum masuk syurga, hilang dahaga, hilang lapar sepanjang hayat. Bila masuk dalam syurga tidak lapar, tidak dahaga, tapi berseronok-seronok, makan banyak-banyak, sedap-sedap, minum sedap-sedap macam-macam bukan kerana dahaga. Maka siapa perut hilang, siapa perut hilang. Tidak ada berak kencing. Tidak ada hinguh. Nabi kata tidak ada hinguh, tidak ada tahi mata, tak ada tahi hidung, tak ada daki, tak ada ayat benda ni, hak kata-kata tak ada belaka. Haid tak ada, istihadah tak ada, putihan tak ada. Ada kata azwajum mutahharah. Dalam syurga isteri kamu mutahharah. Apa ni mutahharah? Yang disucikan, bersih sungguh, tidak ada suatu kotoran keluar dari badannya atau daripada tubuhnya, melainkan keluar peluh. Itu hadis, tidak boleh bandar-bandar reka. Dalam hadis keluar peluh, dan peluh itu yafuhu miska, mengeluarkan bau kasturi. Nampak? Keluar bau kasturi. Ada satu riwayat bini kita tu keluar peluh dah bau kasturi. Peluh dia tu jatuh di atas lantai menjadi mutiara. Jatuh ngecik di atas lantai, dia jadi mutiara. Dan dia jatuh tu atas bentuk mutiara, mengeluarkan irama. Nampak? Jadi lagu pula.
ting 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 huyahu. Kan awak jadi lagu. Dah. Tu aku tambah lah. Nah, tu tak ada dalam hadis mula carilah tu. Faham lagi. Dah, anak royak seronok. Betul tak? Tu mutaharah. Bini kita atas dunia ada mutaharah. Ada letak darah pagi petang siang malam. Mata dia kejang dah, mulut munyak lagi. Faham lagi. Busuk kohong bau mulut. Nah, bini comel 20,000 atau kan ketuk mapuh nak kucing. Nah, dalam syurga dak, tapi awak ni gaji wali lah, bukan sini. Ketahuilah olehmu bahawasanya sebab wujub itu jahil. Bapa jadi berasa hebat diri? Kerana jahil, kerana bodoh. Wallahu a'lam. Kita ada sejam lagi masa untuk soal jawab agama. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak masjid seberang Pitasang melancarkan sumbangan kutipan derma untuk urusan masjid, mengimarahkan masjid. Sila bangun petugas daripada AJK masjid, mereka menggunakan karung yang saya contohkan di hadapan ini. Sorang-sorang bawa karung ini untuk pungut sumbangan dari hadirin hadirat. Sila bergerak sekarang juga. Karung ada logo masjid. Siapa yang nak beri sumbangan derma kepada masjid Seberang Pintasan melalui online menggunakan bank rakyat 1100 926 980 atas nama masjid Seberang Pintasan. Siapa nak tolong bayar bil elektrik masjid, akaun TNB 22069 8270302 atas nama masjid Seberang Pintasan juga. Pelan-pelan kutip dek, pelan-pelan, jangan gaduh. Lagi dia tak beri biti, jangan bergerak, tunggu depan dia. Jangan balik rugi, mereka ada kecemasan. Kerana apa? Kerana kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu, soal jawab agama. Sambil kita beri sumbangan derma, kita masuk sesi soal jawab pula. Korban. Okey. Baik. Soalan yang pertama, teruskan kutip derma walaupun saya mula menjawab. Sambil jawab soalan, sambil dengar soalan yang diajukan, sambil-sambil beri sumbangan. Soalan pertama, apakah pandangan bank jenazah diletak di ruang rumahnya atau masjid? Dia kata boleh tak bank jenazah kita buat dalam pagar rumah kita, faham? Atau dalam ruang masjid. Hukumnya harus, tak ada masalah. Jangan masuk dalam masjid sudah kotor-kotor dengan bank-bank, faham? Di ruang masjid mudah. Di mana tempat yang mudah kita simpan dan kita guna, itu lebih baik, faham lagi? Yang tak boleh kita buat balik di rumah, orang nak guna tak boleh. Kita yang kontrol bank jenazah itu. Orang yang suka kita bagi pinjam, orang yang tak suka kita tak bagi pinjam. Tak boleh, sedangkan bank itu bank wakaf.
Tapi kalau bank persendirian tu terpulang kepada owner punyanya sendiri. Okey? Soalan seterusnya, orang itu dia memandi orang mati tapi pendalam dia dok comel. Bolehkah kita panggil dia untuk mandi mayat? Pendalam tu apa? Ada apakah hukum orang yang mandi orang mati tapi pendalam dia dok comel? Ada apa pendalam? Rekod dia tak molek. Okey, orang yang ada rekod tak baik tapi kerja mandi orang mati. Okey, dengar baik-baik. Yang memandikan orang mati ni bukan tukang mandi, semua orang. Faham? Bukan tukang mandi saja. Tukang mandi ni begini, kalau tidak ada orang yang boleh memandikan, maka dipanggil tukang mandi. Tu cerita asal. Kita tak duk faham kalau ada mati dia saja mandi mayat, orang lain tak. Tak kena situ. Dia yang sebenarnya ayah mati, anak mandikan. Faham? Toki mati, cucu mandikan. Cucu mati, toki mandikan. Jadi anak beranak je kerja ni, kan? Tiba-tiba sekarang kita tak mampu buat kerana tidak pandai jahit. Bodoh lah, bahasa mudah. Faham? Maka ada seorang dua yang khusus buat kerja ini. Faham? Jadi kita panggil tukang mandi. Tiba-tiba dia ada rekod. Rekod apa? Rekod yang berkaitan dengan mandi. Kalau tidak ada berkaitan dengan mandi, tak ada masalah. Faham lagi? Dia mandi mayat, okey, bagus, semua dibuat betul belaka. Faham? Tapi kalau dia buat kerja, dia jaga stor dia, banyak tidur, banyak tak betul. Faham? Dia jaga stor rumah orang, kedai orang, ropoh dia jaga, dia banyak tidur. Faham? Okey dah akan nak blebel tu. Orang suruh jaga, dia pergi tidur. Faham? Tapi dia siang mandi mayat. Tak ada masalah. Kerana rekod tak betul dia tu tak ada kaitan dengan perbuatan mandi yang kita suruh. Faham lagi? Yang tak boleh dia memang mandi tak cuci. Dia mandi kepala mayat pakat dada tinggal gitu. Faham? Orang kita dah tengok. Faham? Tu jangan kita suruh lah. Okey? Sebab kita nak cari orang yang betul-betul sempurna, tak jumpa lah. Dia ada rekod semua. Betul tak? Waktu imam diri pun jadi imam, dia ada rekod kan? Ada benda yang tak betul je. Kita tak mau cari yang tak betul dia. Kita nak ikut solat dia tu. Faham? Kalau tidak, tak sempurna kita. Orang yang maksud Nabi je. Dah tak ada Nabi. Tunggu Nabi Isa tu jadi imam. Faham? Jadi kita jangan pakai buah-buah kata ada benda-benda tak molek tadi. Kita nak pakai benda betul situ. Kalau dia betul, jadi imam betul, pandai, pakai buat solatnya betul, kita ikut jadi imam. Faham? Walaupun dia backing dengan anak-anak, dia musang dengan akaun keluarga dia. Faham? Tu bab lain. Soalan seterusnya, apa hukum orang yang bela lembu tapi dia lepas merata tepat? Dengar baik-baik orang dengar. Hukum lepas lembu ni harus. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asal setiap sesuatu harus dulu. Faham? Ibahah membolehkan maksudnya. Ya, bila tak boleh, ada darar, ada kemudaratan, baru kena kurung. Jadi tidak ada fatwa wajib kurung lembu. Nak bela wajib kurung, nak bela ayam wajib kurung, nak bela burung wajib kurung, nak bela kambing wajib kurung, tak ada. Yang adanya harus bela ternakan. Kemudian bila kita bela, tengok kalau dia keluar memudaratkan atau tidak. Tidak, maka boleh lepas. Lembu dia ni 100 ekor, dia akan keluar pagi pukul 8, balik pukul 6 petang. Dia tak nitah jalan, takut orang berlanggar, dia akan lalu ke tepi jalan. Kalau hijau dia berjalan, kuning berjaga-jaga, merah ni 100 ekor lembu berhenti belaka. Lembu 100 ekor ni kalau dia nak berasa nak berak, nak kecil, dia balik berak di rumah. Faham? Kalau lembu gitu, lepaslah. Tapi kalau lembu memudaratkan, faham tak lagi? Lembu masuk pagar orang, berak atas seming orang, makan pokok orang, nitah jalan berlanggar habis orang, itu dipanggil darar. Itu kemudaratan. Kaedah kita mazhab Syafi'i, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Caranya bubuh dalam kandang. Jadi wajib dah. Tak ambil bubuh kat dalam kandang, ambil tuang lembu, bubuh dalam kandang. Faham? Soalan seterusnya, imam tidak disukai oleh makmum tapi layak jadi imam. Apa akan jadi pada
solat kita sekiranya dia jadi imam, tolong bagi pencerahan. Ada 3 golongan yang tidak diangkat amalannya. Nabi sebut beberapa riwayat, antaranya disebut 3 tu, imam yang tidak disukai oleh rakyatnya, makmum lah. Ulama ada 2 pendapat. Maksud imam di situ imam solat yang pertama, dan maksud yang kedua pemerintah. Okey, baik. Ada juga yang berkata maksudnya imam semayang. Kalau jemaah tak suka ke dia, jangan jadi imam. Okey, apa maksud tidak suka? Perkara yang memang salah dikerjakan oleh imam, tabiat imam yang tak elok sehingga ramai orang tak suka dia, dan imam itu tahu, dia kena letak jawatan di situ. Okey, alhamdulillah kita telah menyimak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV. Dan bagi tuan-tuan yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini biar tidak ketertinggalan tazkirah terbaru tentang masalah hukum-hukum Islam, pertanyaan dari para jemaah mungkin terjadi pada diri kita semuanya. Kita bisa mengetahui semua bersama hukum-hukum Islam, dan kita akhirnya menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia bisa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.